Jadi kita jemput Senator Tuan Muhammad Azbi bin Muda. Silakan. Tapi bolehlah ambil masa Datuk Rosni tadi. 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas peluang. Saya ingat saya juga tidak panjang. Ada beberapa perkara yang saya nakkan penjelasan. Kalau kita tahu, kita ada 3 cabang. Cabang eksekutif ataupun pelaksana ini, kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam sebagai pihak berkuasa melantik ataupun PBM yang melantik staf dan sebagainya. Dan untuk kehakiman, kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan. Begitu juga pendidikan, dia ada Suruhanjaya Pendidikan, Suruhanjaya Pasukan Polis, Majlis Angkatan Tentera dan sebagainya. Cuma saya tak clear, adakah Majlis Perkhidmatan Parlimen ini boleh dianggap sebagai pihak berkuasa melantik juga, PBM juga, ataupun ianya tidak? Dianya, sebab kalau kita baca tadi tidak ada satu yang jelas tentang pelantikan ketua pentadbir itu. Adakah ketua pentadbir ini akan dilantik oleh ketua eksekutif juga, yang menimbulkan juga keraguan kita sejauh mana ketua pentadbir parlimen ini akan bebas daripada campur tangan eksekutif. Itu saya ingat harap diperjelaskan oleh menteri dalam penggulungan nantilah. Kemudian mungkin juga saya juga ingin nak tanya pada menteri, adakah penggubalan akta ini yang pertama dan terakhir, ataupun ini hanya permulaan untuk reformasi parlimen kita? Maknanya akan datang ni kita akan bincang juga soal peruntukan, soal masa bersidang ahli-ahli parlimen, soal staf pegawai penyelidik kita yang terhad dan sebagainya. Jadi kalau menteri mungkin boleh jelaskan supaya kita dapat gambaran yang lebih jelaslah reformasi institusi parlimen yang kita nak laksanakan. Saya ingat itu saja Datuk Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Azbi bin Muda.